Kita pun jumpa orang, kadang ada juga orang mengarut yang Allah bagi, lalu daripada bagi dia ni. Kenapa pula Zul Arifin cakap macam tu? Rupanya Zul ini mengulas mengenai perancangannya yang sebelum ini mahu berpindah dan membuat perniagaan di Mekah. Jelas Zul, dia sekarang ini hanya mahu berada di Malaysia kerana masih sayang dengan kerjanya sebagai pelakon. Dan baru-baru ini, Zul juga merupakan hero dalam filem genre seram iaitu Malam Terlarang. Apa yang Zul boleh kongsikan? Bagi saya best sebab jalan cerita dia tu. Nak kata penat tu tak ya, sebab saya dah kerja kita kan. So saya rasa dari masa ke masa kita look forward daripada satu scene ke scene yang kita betul-betul kena execute benda elok-elok kan. Mudah tak Zul untuk membawakan naskah seram? Saya berbandingkan aksi ataupun filem-filem yang lain. Tengok juga because kalau sebab saya berlakon kan, saya bukannya stuntman ke atau ke martial artist or anything kan. So saya lebih berlakon, kita nak scene tu di samping kita execute scene-scene yang orang panggil visually entertaining untuk penonton, tapi kena ada rasa, ada jiwa, emosi orang yang tengok tu. Bila orang keluar wayang tu, orang rasa ketika orang menonton scene ataupun bawa abad momen tu, dia kena ada rasa. Kalau tak, dia hanya mendatang lah. Bagi saya suka genre-genre macam ni dan saya suka shoot cerita hantu. It doesn't matter lah, saya suka horror ke itu ini ke, saya suka horror. Tapi saya tak suka hantu, saya penakut. Yelah, macam ada orang, ada peninding. Saya percaya macam dengan orang amalan masing tu sendiri macam mana? Sebab kita tak tahu orang. Ilmu terlarang, ilmu hitam memang ada. Tapi saya tak ada lah letakkan kepercayaan saya dekat setiap hantu ni. Dia ada nama dan kategori masing-masing. Bagi saya setan je. Jin, setan dah, itu je saya letakkan. Kok mana pun sama je. Tapi dengan adanya kita menama-namakan benda tu lah membuatkan benda tu jadi benda luasa. Sebab tak berdepan dengan macam benda-benda tak ada. Alhamdulillah tak ada pengalaman macam itulah setakat ni, walaupun beberapa kali juga shoot genre macam ni. Kan sebelum ni tu kata nak berhijrah kan, nak duduk dekat. Kadang-kadang kita sembang, kita plan, kita happy, kita share. Kalau tak jadi nak buat macam mana kan. Kita pun jumpa orang, kadang ada juga orang mengarut yang Allah bagi, lalu daripada bagi dia ni. So benda-benda macam tu je. I think at that time aku was happy dan saya pun duduk kat sana beberapa kali, lama juga. So saya rasa tu semua hajat semua orang kot. Paling lama Zul pernah duduk kat sana berapa lama? Bulan. So maknanya sekarang ni dipostpone ke atau disebabkan ada banyak? No. Saya tak nak fikir because right now it's just career. Saya tak nak tinggal. Kita macam ni lah kadang-kadang artis. Ya, kita ada benda plan, side business or anything. But business tu macam saya cakap, perniagaan, orang berniaga. Bukannya the minute artis keluar je buat business tu jadi kaya raya. Tak. Tapi mungkin yang jadi Alhamdulillah, tapi tak semuanya macam tu. Jadi saya pula bukannya orang yang daripada keluarga yang berniaga, itu ini semua. So dalam kerjaya saya, dalam keadaan sekarang ni, kalau saya nak lepas semata-mata saya nak ambil risiko dengan saya tak tahu orang yang kita nak collaborate tu betul tak. Sekarang ni awak tahulah, kat luar tu dah macam-macam orang mengarut kan. Jadi agak buang masa. Saya pun kerja Alhamdulillah dengan sekarang ni, lepas satu persatu kita ada film offer and all that. Buat apa saya nak bazir masa tu, lepas tu saya nak commit benda yang tak pasti. So ni padang saya happy. Saya daripada umur saya 22, 21 saya suka kerjaya saya ni, dan untuk saya lepaskan fokus di sini nak ke sana, that part better be really good, otherwise it's not worth it. Sebelum ini kan Zul macam ada kata untuk buat bisnes tu kan, maksudnya sekarang ini belum mula ataupun? Dah lah, just padam dia tolak tepi je, because saya tak nak collaborate dengan orang mengarut macam tu je, frankly speaking. Benda-benda macam tu, ya macam saya cakap, kita ada fasa-fasa dalam hidup kita akan jumpa orang yang bagus, kita akan jumpa orang mengarut. Saya anggap benda tu adalah fasa jumpa orang mengarut tu je.